Hai, selamat sejahtera murid-murid tahun 4. Kita bertemu ya untuk sesi pengenalan ataupun persediaan awal untuk buat aktiviti stensilan menggunakan blok stensil di atas pelbagai permukaan, juga menggunakan pelbagai media, tak kira basah atau kering. Baiklah, kita mulakan dengan topik kita ya. Topik kita apa? Tema adalah berkaitan dengan beg. Beg cantik menawan. Beg ni ada macam-macam jenis ya. Beg sandang, ya, beg dompet, apa lagi? Beg uncang. Pernah tengok tak beg uncang? Sekejap cikgu cari. Oh ni. Ni beg uncang ni. Kita ada tali untuk ikat. Betul? Kita boleh masukkan duit siling, benda-benda yang kecil-kecil kan, we call it tiny pieces ke, kita masuk, kita ikat. Ini kita panggil beg uncang. Jadi sekarang ni topik kita beg. Beg cantik menawan. Tak kira lah beg apa pun. Baiklah, kita mulakan dengan bagaimana kita nak buat aktiviti stencil. Sebelum kita nak buat aktiviti stencil, iaitu kita nak buat aktiviti mencorak. Mencorak itu menggunakan satu blok. Blok tu, bila cikgu sebut blok, awak janganlah ingat blok apa ya, batu bata ke apa, bukan ya. Blok ni maksudnya dia punya tempat kita nak buat, tapak kita nak buat corak. Jadi sekali kita dah buat blok stencil, maka blok tersebut akan digunakan secara berulang kali. Kita boleh gunakan semula, kita boleh berkongsi dengan kawan dan sebagainya. Baiklah, cikgu sediakan kad manila. Kertas lukisan pun boleh ya, tapi kertas lukisan kalau yang lembut tu tak boleh lah, yang nipis tu tak boleh ya, dia kena yang keras. Yang lebih baik kita gunakan kad manila. Kotak pun boleh, kotak pun actually boleh, tetapi kotak ni dia menggunakan alat memotong pisau. Jadi cikgu rasa itu adalah lebih bahaya. Yang ini kita gunakan kad manila dengan gunting. Gunting tak bahaya sangat. Lepas tu yang awak guna di rumah, di sekolah mestilah yang bulat, jangan yang tajam ya, bahaya. Baik ya murid-murid, cikgu nak tunjukkan cara yang paling mudah untuk membuat blok stencil. Cikgu memilih satu cara, iaitu lipatan dan guntingan. Sebenarnya dia ada lagi banyak cara seperti tepukan ya, tapi cikgu nak guna lipatan dan guntingan. Okey, ini adalah kad manila yang cikgu sediakan, beberapa cukuplah, tak perlu banyak ya. Baiklah, cikgu lipat. Okey, sekarang cikgu nak buat guntingan. Okey, ini adalah guntingan secara spontan je ya, tak perlu nak fikir panjang-panjang. Cikgu percaya murid-murid pun adalah murid-murid yang sangat kreatif ya. Baiklah, cikgu dah dapat dah. Cikgu dah dapat buat satu corak. Dapat satu rupa, kita panggil dia rupa ya. Rupa ini adalah fasa awal untuk menjadi corak. Bila dah banyak-banyak baru kita namakan dia corak. Baiklah, ini adalah rupa yang cikgu gunting keluar. Ini kita panggil rupa positif. Ini kita panggil rupa negatif. Jadi sekarang ni yang mana kita gunakan untuk jadikan dia blok stencil? Ini atau ini? Positif atau negatif? Ya, betul. Cikgu dah ajar itu ya. Kita gunakan rupa negatif untuk buat blok stencil. Maka yang ini kita boleh tampal dalam buku nota dan namakan, tag apa dia punya rupa. Baik, inilah yang kita akan gunakan untuk jadikan aktiviti stencil. Baiklah, aktiviti stencil ni okey. Blok stencil ini digunakan atas permukaan. Okey, contoh cikgu ada sediakan sampul surat. Okey, nampak ni sampul surat? Ini kita letakkan di atas dan kita mula mewarna. Kita boleh guna cara mewarna dengan pensil warna, cara semburan, percikan, ya, lorekkan, apa-apa cara pun boleh, ya, asalkan kita buat corak. Okey, dan kita boleh, lepas kita dah buat, kita dah warnakan dalam ni, ya, kita bila kita keluarkan, corak itu akan tinggal ya atas permukaan yang kita guna tadi. Tak kisahlah dia boleh atas sampul surat, ya, atas. Okey, cikgu ada sediakan ni. Napkin, boleh boleh. Ada baby tak kat rumah? Mesti ada napkin banyak. Kena tanya mak dululah. Jangan main ambil je. Okey. Lepas tu cikgu sediakan. Okey.
kotak. Kotak yang kalau boleh yang kosong, ya. Jadi kita guna stencil lah, blok stencil kita. Tapi ni kotak kecil, jadi stencil tu lebih kecil lah. Faham ya? Baiklah lagi. Okey, ni beg kertas. Beg kertas kita boleh gunakan. Beg kertas boleh buat stencil, aktiviti stencil. Baik. Pandai. Baiklah, apa lagi kita nak guna? Okey, sampul surat.